Berhati-hati dengan akaun simpanan emas berasaskan emas digital. Company tutup, emas tak dapat, duit peresap. Ada 3 tips penting untuk newbie gold saver buat simpanan emas tahun 2026. Boleh tengok video ini sampai habis, save untuk rujukan akan datang. Pertama, beli emas pastikan dapat emas fizikal, bukan sekadar nombor-nombor saja di dalam platform akaun simpanan emas. Ini adalah 5 gram gold bar keluaran Public Gold. Ia adalah emas berketulinan 999.9. Bila kita nak beli emas fizikal, terus beli item 5 gram seperti ini. Dia tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat. Dan tuan-puan, harganya hari ini sekitar 3,300. Kalau ada modal, boleh terus beli secara full payment. Kalau belum ada modal, boleh kumpul sikit-sikit di dalam platform akaun simpanan emas Gap. Tapi akaun simpanan emas ni 100% adalah bersandarkan emas. Yang kedua, pastikan bila kita beli emas, emas ini adalah simpanan jangka masa panjang. Bukannya kita nak beli hari ini, lagi 2-3 bulan kita dah nak jual. Sebaik-baiknya simpan emas ini adalah untuk capai matlamat jangka masa panjang. Sebagai contoh, kita nak simpan 5 gram ni sebagai tambahan dana kecemasan pertama buat keluarga kita. Yang ketiga, emas ini ada spread. Sebagai contoh, yang item 5 gram ni spread dia adalah 9%. Sebab tu kita nak buat simpanan tadi mesti 2 tahun dan ke atas, barulah kita dapat optimiskan keuntungan simpanan. Yang paling penting sepanjang kita buat simpanan ini, tambah ilmu, sebab bukan emas yang jadikan kita kaya, tetapi ilmu. Tuan-puan yang nak mulakan tabungan serendah RM100 sahaja, saya boleh guide. Just refer pin video saya untuk daftar akaun secara percuma. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.